Akak abang tahu tak apa simptom-simptom resdung? Okey, yang pertama sekali of course lah hidung tersumbat ataupun berair. Tak kisahlah hingus tu pekat ke cair ke. Tu sebenarnya tanda-tanda akak abang resdung. Okey. Yang kedua, bersin berulang. Akak abang bersin je. Dalam masa seminit tu banyak kali bersin. Tu antara simptom-simptom resdung jugalah. Yang ketiga, rasa gatal pada bahagian mata, pada bahagian hidung, okey, dalam tekak. Tu antara tanda-tanda kena serangan resdung. Yang keempat, ada tekanan pada bahagian muka. Dekat bahagian mana? Utama sekali, dekat bahagian mata, rasa senak je mata, dekat bahagian pipi, dekat dahi. Tu tanda-tanda akak abang ada masalah resdung lah. Kelima, sakit kepala, okey, ataupun demam. Ni antara tanda-tanda resdung. So, kalau dah start ada tanda-tanda ni nak buat apa? Okey, akak abang boleh amalkan BC 300, ikhtiar dengan BC 300. Sebab kenapa? Untuk BC 300 ni, kita dah ada banyak dah sebenarnya testimoni untuk masalah resdung. Okey, nak tahu lebih lanjut, akak abang jangan risau. Akak abang boleh je kontak kita. Okey, boleh follow kita. Alright, ada apa-apa nak tanya, akak abang boleh sahaja DM kita. Okey, alright, bye.